Raya tu takkan pernah sama bila kita dah tak ada orang yang kita sayang. Saya berasal dari Selangor je. Jadi memang tak ada kampung. Cuma kalau nak raya tu, persiapan tu lebih kepada sama-sama siapkan keluarga dengan adik saya. Lepas tu kita dah bincang dari awal mana yang kita nak masak sendiri, mana yang kita nak order. Lepas tu uruskan baju keluarga lah. Tapi alhamdulillah semua dah settle lah sekarang ni. Tahun ni sebenarnya untuk keluarga saya, kita pakai baju daripada fabric yang sama. Bukan warna yang sama, tapi konsep dia sama. So untuk hari raya pertama tahun ni, insyaAllah kita pilih untuk pakai batik. Dengarkan lagu. Kalau hari raya ni, perkara yang paling saya sedih lah sebenarnya bila arwah kakak dengan arwah nenek dah tak ada. Sebab kita satu keluarga memang very close. Jadi bila dah beberapa tahun ni, tahun ke-7 tak ada arwah kakak, memang rasa lain. Arwah nenek pun tak ada sebab kita memang duduk sekali, kita nak bincang menu, nak bincang pun semua sama-sama. Raya tu takkan pernah sama bila kita dah tak ada orang yang kita sayang. Walaupun kita ambil gambar, tapi gambar tu tak lengkap dah. Jadi saya rasa macam bila kita meningkat dewasa, dah makin berumur pun, raya tu lebih sebenarnya untuk kita keberadaan lah kan. Jadi kita kena hargailah masa yang kita ada ni dengan orang-orang yang masih ada, masih wujud, yang kita sayangi lah. Selain daripada host, Fiza sebenarnya bertugas penuh masa lah sebagai penerbit eksekutif untuk Wanita Hari ni. Jadi untuk Ramadan ni kita busy sikit sebab kita ada banyak aktiviti CSR yang kita buat.